Woi, jangan laju-laju. Nanti jatuh. Ish, bising lah. Kau turun. Kau bukan ringan. Tuan tinggal kuih dahulu. Saya pergi dulu. Kata-kata, rasa kan? Kalau nak berlumba, jangan di jalan raya. Berbahaya. Pergi dekat padang sana. Baik, Datuk. Cik, Zul. Hai. Hai. Ui, sedapnya korang makan aiskrim. Belanja sikit. Belilah sendiri. Banyak lagi kat dalam tu. Mana ada duit? Hai. Pergilah ambil. Atuk belanja. Lepas ni, kita sambal lomba basikal lagi lah. Tadi tak habis. Jadi, tadi siapa yang menang? Boleh je. Ijat dengan Zul pun boleh ikut main sama. Tak nak. Aku mesti menang punya. Basikal aku canggih dan laju. Tengok. Tengok, lipat kan? Tak nak. Ijat, kenapa kau? Dia nampak takut. Kenapa Sebenarnya, Ijat takut dengan basikal. Tapi kenapa? Adalah cerita dia. 2, 3 naik kereta. Cerita. Dulu, aku dengan Ijat selalu main basikal sama-sama. Tak pernah tahu pun. Jadi kau berdua ada basikal lah. Boleh kita semua berlumba. Ngeng. Dulu ada. Sekarang dah tak ada basikal. Mana pergi basikal korang? Inilah aku nak cerita. Apa jadi pada Ijat? Kepala dia terhentak teruk. Dia masuk hospital. Lama jugalah. Kau, Zul, tak kena apa-apa. Aku selamat sebab cepat break.
Basikal aku pun elok. Tapi basikal Ijat, habis hancur. Kesian kat basikal tu. Ish kau ni. Kesian dekat Ijat lah. Bukan dekat basikal. Samalah tu. Kesian kat Ijat sebab dia tak ada basikal. Mana sama? Sejak dari kejadian itu, Ijat tak nak naik basikal. Tengok basikal pun dia takut. Dia akan menggeletar dan lari. Dia serik sebab kemalangan tu buat dia sakit. Oh, itu ceritanya. Kesian. Sebab tu aku tak nak naik basikal. Kenapa pula? Kau pun takut basikal? Yelah, takut jatuh. Jadi macam Ijat. Eleh. Sebenarnya kau tak ada basikal pun nak naik. Kan? Betul. Hai, letih nampak? Main apa tadi? Tadi kita orang main lumba basikal. Dah seronok main, baru ingat letih. Balik pun lambat. Oh, balik lambat bukan pasal tu. Kita orang dengar Zul bercerita pasal Ijat. Ijat? Kawan korang yang selalu jatuh pingsan tu? Yang membaca pun tak pandai? Dia bukan tak pandai. Dulu dia terjatuh masa main lumba basikal. Kepala dia terhantuk teruk. Dia hilang ingatan sekejap. Sebab tu dia jadi macam tu. Zul kata dulu dia budak yang cergas dan pandai. Jadi, ada apa dengan Ijat? Sekarang nampak basikal je dia takut. Nak naik lagi lah takut. Kesian dia. Itulah Opa selalu ingatkan. Bila naik basikal, pakai topi keledar. Bawa baik-baik, jangan laju-laju. Semua akan selamat. Upin dengan Ipin selalu ingat cakap Opa. Bagus. Ingatkan kawan-kawan juga. Nanti, ajak kawan-kawan buat sesuatu untuk kembalikan keyakinan diri Ijat. Nak buat apa? Fikirlah sendiri. Apa lagi? Mari kita fikir. Korang tolonglah dia atasi ketakutan tu. Bagi dia tak takut naik basikal lagi. Tapi macam mana? Fikirlah sendiri. Akak ni. Lagi bom tu. Tengah laju lah ni. Tak beranginlah Tahya kalau faham macam tu. Lembik? Penatlah Kak. Marilah tolong. Tak nak. Akak mana reti buang basikal. Sini. Tengok macam mana orang buat. Wah, hebat Akak. Seronok dirimu. Ipin, aku dah tahu. Mana diorang ni? Ish kau ni. 2, 3 menari Zapin. Mana Upin dan Ipin?
buang. Sayang Ini kan basikal pertama kita orang. Atuk yang bagi. Lepas tu kita ubah suai sama-sama. Apa-apa pun, kalau korang tak nak, bagi aku. Aku nak. Mana boleh. Kita orang akan simpan. Basikal ni cantik dan boleh digunakan lagi. Betul. Hai. Penat. Lain kali naik basikal. Tak adalah penat. Tapi basikal tak nak lah. Takut. Tak ada takut. Jom kita naik basikal. Tak nak. Tak nak. Mana mau lari ya? Dah siap. Naiklah basikal tu. Korang tipu. Kata nak main bersama dengan Zul sekali. Bukan tipu. Hanya muslihat. Apa tunggu lagi, Jan? Mari kita main bersama. Naik basikal. Kita semua keliling kampung. Takut. Alah, apa yang nak takut? Kau duduk je kat belakang. Aku yang bawa. Selamat. Aku nak naik basikal mana? Terima kasih, Atuk, bagi tumpang. Tak apa. Sama-sama nak ke jeti. Ijai, buka mata tu. Tak ada apa yang nak ditakutkan. Atuk, payung cepat sikit. Boleh. Dah lama tak naik basikal ramai-ramai. Seronok pula. Kan? Kita pergi pelan ke motor. Boleh juga. Kawan-kawan, kenapa Upin dengan Ijai tak sampai-sampai lagi? Yelah. Dah lama sangat ni. Jom kita cari. Tolong. Ijai bawa basikal. Mana Upin? Apa dah jadi? Tadi kenapa Upin? Kaki kejap. Bawa basikal cepat. Kawan-kawan boleh tolong. Aku bawa basikal. Ya, cepat. Aduh, sakitnya. Cepat.
berani bawa basikal. Terima kasih semua sebab kembalikan keyakinan diri aku. Kawan-kawan perasan sesuatu? Tak.